Semoga kita semua dihimpunkan oleh Allah di dalam syurga Firdaus, seperti mana kita dihimpunkan pada malam ni. Semoga kita semua, ya Allah ya Tuhan kami, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sekiranya Kau matikan kami, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah ahli keluarga kami, ya Allah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, kekalkanlah iman yang telah Kau hadiahkan kepada kami pada malam ni, ya Allah. Janganlah Kau tarik nikmat iman dan Islam ini, ya Allah, daripada kehidupan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, redakanlah kami, ya Allah. Berikanlah kami kesempatan dan juga peluang untuk hidup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah kami di kalangan mereka yang melihat wajah-Mu, ya Allah, dalam syurga nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, muliakanlah kami dengan mereka yang mendapat keridhaan-Mu ketika hidup dalam syurga nanti. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.